Pada video kali ini, saya menemani anak saya berkemping di luar rumah dengan menggunakan lampu lantern camping serbaguna. Dan korang lihatlah, kecerahan lampu lantern ini terang kan? Mudah je cara menggunakan lampu lantern ini. Jom tengok saya review lampu lantern camping ini. First impression tentang lampu camping ini, dia punya design tu memang lawa gila kot. Kat sini ada dua aluminium hook untuk korang gantung ataupun boleh sangkut di tempat yang bersesuaian. Sekarang ni, jom kita tengok lampu camping ini. Wow, terang gila kot lampu camping ini. Boleh suluh di hati awak. Hehehe. Selain itu guys, lampu camping ini dia multi-function kot. Dekat bahagian bawah ini dia ada kipas mini. Untuk function kipas mini ini dia ada on off sahaja. Okey, sekarang ni jom kita try on kipas mini ini. Wow, kuat gila kipas mini ini. Kipas ini boleh ubah kedudukannya. Dekat bahagian atas ini adalah panel solar untuk cas lampu camping lantern ini. Ini adalah yang dia kata lampu charging untuk lampu camping. Dan kemudian dekat bahagian ni korang boleh letak bateri. Okey, dekat sini dia ada satu port USB. Yang paling bestnya lampu camping ni dia boleh buat power bank. Mantap gila lampu camping lantern ini.